Akhir zaman nanti kalian akan melihat banyaknya orang yang qurra, mahir Quran, sedikit fuqaha dan ulama, dan berkurangannya jumlah orang yang alim, orang yang alim, faqih. Nak faham lagi, satu lagi hadis yang membuatkan kita lebih faham, iaitulah kalian akan melihat antara tanda kiamat yang akan berlaku dalam umat aku ialah ketika ramainya khutbah. Yang ini lagi jelas, pemidato, cakap pandai, bahas pandai, tapi mengajar agama, mengajar hukum fiqh, hukum agama tak boleh. Maka mereka ini disebut sebagai khutbah dalam bahasa Arab, pemidato. Keluarlah yang nu, keluarlah yang ni, yang boleh ni pandai ni, pegang mikrofon bercakap cukup pandai, tetapi tidak alim, Ni Nabi sebut dalam satu hadis lain, membuatkan kita lebih mudah faham. Banyak khutbah, pemidato, yang alim ni kurang. Banyak tak tuan-tuan zaman hari ni? Kan zaman inilah zaman dia, no?